Kenapa kucing ni suka garu sekitar makanan dan kotak najis dia? Sebenarnya, tapak kaki kucing ada kelenjar bau. Bila dia garu lantai dekat mangkuk makanan, dia sebenarnya tinggalkan feromon untuk menanda kawasan. Maksudnya, kucing tu nak bagi tahu, "Ini makanan aku. Jangan sentuh." nampak macam kucing ni ada OCD, tapi sebenarnya bukan. Dia cuma tengah klaim kawasan tu. Kalau dia garu sekeliling kotak najis pula, ada dua sebab. Pertama, dia nak tanda kawasan tu sebagai milik dia. Kedua, itu naluri semula jadi kucing. Kucing liar tanam najis untuk sembunyikan bau daripada pemangsa. Walaupun kucing rumah kita tak ada ancaman, naluri tu masih kuat.